Dia berniaga. Mana saya ada berniaga apa-apa. Okey. Duduk center sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Jadi malam ni kita bisa langsung lagi sebuah live awal. Dan malam ni hanya satu saja, TikTok saja. Sebab saya punya Facebook dah kena sekat. Kena report, report berjemaah. Jadi so tak boleh buat apalah, terkandas lah. Act pun tak buat act sebab kena shadow kan. Jadi tak apalah, sebuat live dekat TikTok. Jadi saya harap bantuan jugalah semualah. Saya pun ada rekod juga sebelah ni. Kalau boleh rekod jugakan lah, rekodkan juga. Sebab tak tahulah, malam ni ada 2 akaun standby. Kalau habis ni saya buka satu lagi, and then lepas tu kita sambung dalam WC Telegram Tim Malabot lah. Okay, ni awal-awal dah kena restrict dah. Jadi share dulu kan. Kita share dulu. So saya nak test suara okey tak? Sebab saya pakai mic saja pakai. Sebab hari ni satu TikTok je saya pakai mic ni lah. Dah lama tak pakai kan. Okey tak? Suara cun tak? Suara semua okey? Moderator dia tak moderator? Moderator tak ada lagi moderator. Sekejap okey lah ni. Kena report lagi. Kepala otak dia lah. Kena report lagi. Lenny, Hana. Jangan ban jangan ban Kalau annoying macam scammer, yes, mute. Kalau bukan scammer, jangan mute. Saya tak nak. Biarkan Walanon. Saya nak Walanon ni biar dia dengar last-last ni. Biar dia berdarah telinga dia. Kita nak biar dia berdarah telinga dia kan. So kita dalam proses dakwah, so tak payah ban dia, tak payah mute dia. Melainkan scammer je. Lepas tu kalau dia spam komen apa semua, yes. Kalau dia spam komen, okey, tak apa, kita mute dia. Kalau scammer, ban terus. Tapi kalau bukan, tak payah. Okey. Terima kasih Lenny. Tak payahlah Lenny dengan Ana lah, 2 orang lah. Kalau banyak-banyak ni kan, ramai pula ban ni kan. Terban pula Tim Malabot, mengajuk pula dia orang. Suara okey tak? Suara cun ke tak cun? Suara mic ni okey tak? Clear tak? Mic cun mantap. Okey. Sikat tertinggal kat bawah. Sikat rosak kita pakai. Merah hari ni merah lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Malabot. Jadi kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu-lah aku di sini. Okey guys, malam ni saya buat live. Sebenarnya tak plan pun nak buat live kan, sebab hari-hari dah buat live ni kan, penat lah juga kan. Tapi saya nak ulas jugalah, sebab bila tengok hari ni kenyataan Anwar Ibrahim, annoying gila lah kan. Saya rasa macam kau apa hal tu kan, macam tu lah lebih kurang. Kau apa hal siut? Kau setuju tak? Kau tengok tak hari ni Anwar Ibrahim kat Sabah. Jadi cerita dia, ialah dia pergi ke Pasar Gaya tu. Pasar Gaya tu ramai lah. Jadi adalah rakyat Sabah yang tanya dia lah, dia walkabout, tanya dia. So dia confront lah dengan rakyat. Betul lah Anwar Ibrahim ni dia dah jadi cyber trooper. Ya.
Saya yakin kalau Wan Hadi ke Harun ke tak mampu nak jawab macam Anwar Ibrahim. Betul. Itu confirm. Korang pun percaya, setuju dengan saya. Kalau Wan Hadi ke Harun ke kena confirm dengan rakyat macam gitu, confirm tak boleh jawab, confirm lari punya. Tapi Anwar Ibrahim ni dia cyber trooper. Dia ni cyber trooper, jadi dia jawab. Tapi dia jawab tu, dia ada dua perkara lah, dua perkara yang serasa galak lah, kalau anak Sabah tengok ni. Pertamanya, kau mempelekehkan orang tu. Tak boleh, Anwar. Kau pelekehkan rakyat Sabah yang bertanya tu, seolah-olah dia ni tak pandai, bodoh. Keduanya, kau tak jawab, kau spin juga, kau kona juga. Tak boleh. Lebih baik kau diam, Anwar Ibrahim. Sebab tu Anwar Ibrahim, jangan jadi cyber trooper kalau tak pandai. Tugas-tugas cyber trooper ni kau bagi kepada Wan Hadi, Harun, biar dia orang buat. Kau lawan kebau je. Kan? Ini kau boleh jalan, kau boleh cakap, okey, tak apa, nanti kita akan terangkan. Tak apalah. Ini kau confront dengan rakyat. Saya yakinlah korang ada tengok video tu. And then, ya Allah, saya tak tahulah kat mana benak pejabat Perdana Menteri ni. Saya tanya dengan member, apa hal korang semua ni? So dia bagi tahu arahan daripada pejabat Perdana Menteri untuk mainkan video tu. Inilah kata, kalau duduk dekat pejabat Perdana Menteri, semua jadi penjilat. Semua tak ada strategi. Sorry lah, bukanlah saya kata sepandai. Tapi kalau kau dah tengok video macam gitu, bermakna video tu backfire tu. Itu backfire. Buat lagi orang marah dengan Anwar Ibrahim. Sepatutnya video tu kau tak payah keluarkan dah. Ini tak arahan pejabat Perdana Menteri. Jekom semua keluarkan video tu, mainkan. Tunjuk, tengok Anwar Ibrahim jawab depan-depan. Ya Allah. Jawab kepala otak kau. Sebagi korang tengok video tu lah. Kena bagi korang tengok jugalah. Apalah mangkuk dia orang ni. Inilah kata ni Allah bodohkan lah. Ni semua Allah punya peraturan. Semua Allah yang tetapkan. Bukan kita, guys. Bukan kita. Ni semua Allah punya peraturan. Ni. Kau dengar, Ini 40% what? I don't know. Berapa kita ambil? I don't know. Jangan. Belajar betul-betul. Menteri Kewangan mau tanya sejak orang Sabah. Bila Abang mau bayar itu 40% untuk Sudah bayar. Dulu. Dengar jap. Dengar dulu. You dengar kempen orang. Dengar saya PM. Saksi. Dengar. Dengar. Okey. Jangan tak dengar jadi mereka. Betul. Berapa kita ambil daripada Sabah? Apa dia? Berapa hasil kita dapat? 40%. Berapa Saya mau cakap berapa wang kita dapat daripada Sabah? Betul. Cakaplah. Saya pun tidak tahu. Okey. Saya beritahu. Okey. 10 billion. 10 billion. So Okey. kalau Dengar kita. Berapa kita bagi pada Sabah? 6.9. 17 billion. 17 billion is obligation MA63 kan. Tapi Dengar. revenue 40% is right. It's different matter dalam perlembagaan. No. Dia bukan campaign. No, dalam perlembagaan is different. It's 10 billion we take from Sabah. 17 billion we give back. Apa 40% Nanan? 40% the tax revenue is different. It's already in the constitution. Yeah, it's in the constitution. Pasal you punya obligation dalam MA63. Kalau infra, You cakap obligation, berapa kita ambil pun you tak tahu. Berapa kita bagi pun you tak tahu. you You belajar dulu. Yes, you dengar. You must know berapa kita ambil. Okay. 10 berapa kita bagi? 17 billion. Boleh kita 40% lagi. Okay. Ya, bincang elok. Berapa kita bagi? 17. Dari mana 7 itu? Dari negeri Semenanjung. Dari Semenanjung. Ya, kita bagi extra 7. Jadi dengarlah. Nampak? Dia suruh rakyat Sabah ni pergi belajar pula. Dia pula bagi tahu you tak tahu. Anwar, memalukan Anwar. Korang tengok video tu tadi. Okey, apa pendapat korang? Bagi tahu dekat saya. Bagi tahu dekat saya pendapat korang. Dia akal-akalkan je rakyat Sabah tu. Padahal rakyat Sabah tu, brother ni dah bagi tahu dah. Dalam perjanjian MA63 ni tentang infrastruktur pembangunan itu cerita lain. Tak. This is Anwar Ibrahim. Ambil 10 bilion bagi 17 bilion. Daripada mana 7 bilion? Semenanjung. Nampak? Dia hangatkan kita pula. Lepas tu ada pula Walano ni dia. Tengok orang Semenanjung bantu Sabah, nampak? Dia
Saya tak tahulah kan, tapi saya rasa saya serahkan kepada anak Sabah lah. Anak-anak Sabah, korang berhak menilai lebih baik. Korang lah boleh buat keputusan. Kenyataan Anwar Ibrahim dengan berada tadi dekat Pasargaya tadi tu, korang lah boleh menilai. Ni orang Semenanjung, nak cakap lebih-lebih pun payah juga. Katakan batu api pula. But daripada pengalaman aku, daripada aku kenal banyak Perdana Menteri ni, aku tengok menteri-menteri tak pernah lagi macam ni lah. Lepas tu bodoh-bodohkan rakyat macam tu je. Macam tu je dia bodohkan rakyat, seolah-olah tak pandai. Tambah hangat pula Walanon duk main kan, tunjukkan, tengok. Siap bodohkan lagi orang ni lah. Tak tahu, lain kali jangan nak bercakap. Tak tahu. Bang, tu rakyat. Itu bukan ahli parlimen. Itu bukan adun. Itu bukan ketua bahagian. Itu bukan orang politik. Bukan pemimpin. Itu rakyat. Takkan dengan rakyat pun kau nak bodoh-bodohkan, Anwar. Kau bodoh-bodohkan Walanon cukup lah. Ini pun rakyat pun kau nak bodohkan. Kau nak akal-akalkan. Kepada anak-anak Sabah, korang nilai sendirilah. Korang nilai sendiri. Korang ada akal. Korang berfikir. Kau pergi tengok balik MA63 apa benda, dan kau compare dengan apa yang Anwar cakap. Dia bodoh-bodohkan macam tu je. Dia spin lah. This is Anwar Ibrahim. Dia spin lah. Kan? So, bila saya ingat tu, habis lah. Tak habis. Dia koyak. Nampak? Anwar Ibrahim ni dia koyak, guys. Anwar ni dia koyak cepat. Dia sangat koyak. Dia tak boleh. So, brother tadi tu kat Pasargaya, dia dah tanya soalan. Dia bukan provoke. Dia tanya as a rakyat Sabah. Dia berhak tahu. Kebetulan nampak Perdana Menteri. Dia tanyalah. So, Perdana Menteri pergi layan. Saya berterupa. Jadi, nasib lah. Okay. Dia punya koyak tu, petang tu dia berucap, dia ulas pasal apa yang berlaku tu. Ya Allah, betul-betul lah dia ni. Saya berterupa. Saya berterupa. Korang dengar ni. Apple not approve. Teruk kata restrict ni. Padahal saya tak buat apa pun. Dia boleh. Koyak dia ni lah. Tak tahulah. Non. Kejap Mana yang ni ke? Perdana Menteri punya keperluan sebenar. Untuk bantu rakyat Sabah. Bukan. Itu tujuan saya. Bukan. Kejap Mana lah. Biasa saya buat siap-siap, tapi pasal tak plan nak buat live kan. Tak setuju. Bincang. Ni kot. Saya nak gunakan Bukan. tempur. Saya di pasar. Ni. Ada orang tanya, saya bagi. Ni. Dia koyak. Kau dengar dia koyak Kau dengar. Kita ingat dah habis dah. Kan? Dah kat Pasargaya tu dah habis lah. Tak. Dia menghantui dalam kepala dia. Anwar ni cepat koyak. Dia menghantui. Berdengung. Itu pasal pejabat Perdana Menteri arahkan semua mainkan video tu. Semua. Kau tengok video bersimpang siur kan? Dia koyak. So, petang tu ucapan dia. Kau dengar. Tadi saya di pasar, ada orang tanya, saya bagi 40%. Laju 40%. Saya kata, okey, 40% apa dia? 40% daripada cukai. Okey, bagi pada balik berita. Okey. Boleh. Dengar. 40% saya kata. Yang dia termasuk 40. Jadi malam mimpi 40%. Bangun 40%. Dengarlah dulu. Saya tak berpertahan yang dulu. Sebelum ini, saya nak jelaskan kerajaan Madani. Berapa tahun 2024 hasil cukai pendapatan, hasil pelbagai cukai yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan? Berapa? Keseluruhannya 1 bilion, 5 bilion, 8 bilion. Keseluruhannya 10 bilion ringgit hasil Sabah ambil ke Putrajaya. Wah, banyak. 40%. Dengar dulu. Baik. Berapa yang Kerajaan Persekutuan belanja untuk Sabah? Bangunkan sekolah, perubatan, kirim doktor, sempadan Eskom, kawal sempadan pertahanan,
semuanya. Kita ambil hasil 10 bilion. Kita bagi balik 17 bilion ringgit. Sebab apa? Sebab kita pakat di antara persekutuan dan negeri gunakan hasil kita membangunkan semua negara di Malaysia ini. Dan kebetulan Sabah sedikit ketinggalan. Kita bantu lebih. Kelantan, negeri miskin. Masalah banjir tiap tahun. Kita belanja berbilion ringgit. Walaupun negeri pembangkang. Hasil sedikit, negeri miskin. Perlis, negeri miskin, cukai tak cukup. Gaji pun kerajaan persekutuan kita bayar. Bayangkan, ini sekurang-kurangnya Sabah ni jauh lebih hebat. Gaji kerajaan, pegawai kerajaan negeri yang bayar. Perlis, gaji pegawai kerajaan itu dibayar semuanya oleh persekutuan. Sebab cukai dia kecil. Ini baru negara. Saya kena jaga Sabah. Saya juga kena jaga Perlis. Anak-anak harus fikir, anak-anak ini anak Sabah, tapi juga anak Malaysia. Kita nak semuanya berhasil. Jangan bila kempen seolah-olah tak ada lain lah. Bukan dekat Sabah, kalau ranau. Kalau keningau. Fikirlah Sabah. Fikirlah negara kita. Kita nak angkat ini negara kita. Angkat Sabah, angkat Malaysia. Tadi saya di pasar. Itulah Anwar Ibrahim, guys. Tapi saya serahkan kepada anak Sabah lah untuk menilai. Baik Anwar Ibrahim dia koyak. Dia koyak dengan berada di Pasar Gaya pagi tadilah. Apa intipati dalam MA63 ni? So nak ulas pun, saya bukan orang Sabah. Jadi saya tak study apa semualah. Saya serahkan kepada anak Sabah lah. Korang dalam apa yang Anwar cakap ini, dalam perjanjian MA63 ni, korang kena ambil masa, kau baca, kau study, supaya kau faham. Lepas tu kau dengar apa yang Anwar cakap, tally tak? Kau dengar yang pemimpin Sabah cakap, tally tak? Sebab hari ni dia berbalik pada diri masing-masing, kepada anak Sabah masing-masing. Kau tak boleh dengar orang datang cakap macam Anwar cakap, gempak, bagi 17 juta, dia cerita 17 bilion. Semua orang boleh cerita. Tapi kita sendiri, anak Sabah, korang sendiri kena pergi tengok apa yang dia cakap ni. Betul ke janji dia ni? Betul ke tak ni? Sebab kalau tanya saya, bila Anwar Ibrahim sembang ni, tak ada lah. Kan? Termasuklah dengan Anwar Ibrahim kata, dialah Perdana Menteri yang pertama. Inilah kali yang pertama. Semua dia lah. Memang ambilkan kau lah Anwar. Memang kau lah paling lah, number one. Kan? Bila hari ni dia kata, ni, kau dengar ni. Saya suka dengar Anwar Ibrahim ni cakap. Sebab nak dengar dia menipu kan. Bila dengar dia menipu, sedap lah kita nak buat modal. Ni, kau dengar ni. Dengar Perdana Menteri menegaskan kehadirannya yang kerap ke Sabah bukan untuk kepentingan peribadi, sebaliknya demi memastikan suara rakyat negeri itu didengari secara terus oleh kerajaan persekutuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata sejak 3 tahun menerajui pentadbiran, beliau merupakan Perdana Menteri yang paling banyak menjejakkan kaki ke Sabah kerana mahu memahami keperluan sebenar rakyat serta cabaran pembangunan di negeri berkenaan. Dalam tempoh 3 tahun, saya Perdana Menteri yang paling banyak kali datang ke Sabah. Apa? Saya minta balok? Tak ada. Saya minta kontrak? Tidak ada. Saya minta projek? Tidak ada. Saya hanya dengar untuk bantu rakyat Sabah. Itu tujuan saya. Isteri pun tidak. Cukup satu. Azizah di hatiku. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Rancakan Madani di Pusat. Walanon, Anwar kata isteri pun tidak, Wan Azizah je. Ya Allah.
Dia jantan, bukan perempuan. Apa benda lah benak Walano ni Dia ni suka jantan. Sebab itulah didapati bersalah kerana meliwat, dihukum penjara 5 tahun. Bukan liwat perempuan, liwat lelaki. Jadi betul lah dia kata isteri pun tidak, dia pergi Sabah. Memanglah anak ikan lah bos. Apa benak Walano ni, Harul Wan Hadi ni, itu pun nak bangga-bangga. Alah, Anwar kata apa tadi? Dia Perdana Menteri yang kerap ke Sabah. Walano pun duduk sepinah. Tengok Anwar ni prihatin dengan Sabah, dia ni sayang Sabah, dia ni pentingkan Sabah, dia macam-macam lah. Kenapa dia kerap pergi Sabah? Kenapa dia kerap pergi Sabah? Dia kerap pergi Sabah, guys. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, Anwar tak menang pilihan raya. Dia tak menang pilihan raya. Ingat ni. Jadi of course lah, dia perlukan sokongan ahli parlimen Sabah ni. Dia kena kerap pergilah. Dan korang kena faham, bila Perdana Menteri itu dia tak menang pilihan raya, hasil daripada coalition penggabungan ini, this is ahli parlimen. Ahli parlimen ni makan pau kuat. Dia orang ni pau kuat, suka ugut. Dia lebih teruk daripada geng-geng yang pergi pau-pau ni semua. Dia orang lagi teruk ahli parlimen ni. Nak Sabah tu ahli parlimen, sikit-sikit ugut Perdana Menteri. Setahulah sedulu dengan Datuk Najib. Sikit-sikit minta itu, sikit-sikit minta ini. So Anwar ni dia tak menang pilihan raya. Dia takut. Itu yang dia kerap pergi Sabah. Itu pertama. Dia tak menang pilihan raya. Yang keduanya, guys, PKR 2 kursi je. PKR don dekat negeri Sabah ni 2 kerusi je. Dia 2 kursi je. Kuat menatang apa je. Jadi of course lah dia pergi tu dengan sokongan tak ada. Dia nak pastikan ini. Dia tengah takut. 2 kursi. Pergi cek tengok. Jangan percaya saya cakap. Pergi tengok. Berapa kursi dia menang kat Sabah? Bagi tahu. PRN tu berapa kursi dia menang? Pergi tengok. 2 kursi je. Nak cerita apa? Tak payah tunjuk lah video. Segeli nak tunjuk video yang orang jerit Anwar lah. Bang, bayar bang. Ini masa buat duit. Anak Sabah ni, kau bagi duit, aku buat kerja. Saya tengok lama dah. Sabah ni saya tahu lah. Oh masa Mami Ona sanakan lah. Anwar Ibrahim, dia tahu ini kapau ni. Dia tipu kita ambil duit dia. Jerit lah. Reformasi. Bukan penyokong PKR 2 kursi je menang. Berjadahnya. Lain dah. Kalau menang 20 kursi ke, 2 kursi je. Takkan tiba-tiba ramai penyokong PKR. So this is Anwar Ibrahim. Dan dia pergi sana, dia kata apa? Bukan ambil projek. Guys, this is Anwar Ibrahim. Dia broker maut. Ambalat siapa punya kerja? Ambalat dekat mana Ambalat tu? Dekat Ceruk Tokun. Ambalat dekat mana? Ambalat dekat Sabah. Oh, dia kata tak ambil persen apa, tak bukan ambil projek apa semua. Lah, engkau broker Anwar. Engkau cerita macam mana pun kau broker maut. Itu satu Ambalat. Tu. Farhaj Wafah Sabado tu. Yang media lapor dapat 70,000 hektar. 70,000 hektar. 3 kali ganda besar daripada Kuala Lumpur. Itu siapa pula tu? Audio semua viral apa semua tu. Siapa punya kerja tu? Kalau bukan bekas Apple kau tu. Oh, saya tak ambil projek. Iyalah, memang kau tak ambil projek. Kau broker Anwar. Dia, guys, Anwar dia kata dia tak ambil projek. Betul dia tak ambil projek. Tapi dia broker maut. Itu pasal dia kerap pergi Sabah. This is Anwar Ibrahim. Bukan kita je cakap tau. Tu General Thailand tu, dia lagi lah cakap mah. Dah buat report dah AMK kat General tu. Dah besok. Kita tunggu besok. AMK nak buat report. Angkatan Muda Kunyit nak buat report pada General tu. Nak pergi kedutaan Thailand, hantar memorandum bantahan. Besok dengar kata lah, tak tahulah kan. Betul tak betul, kita tengok lah. Kalau besok AMK tak pergi, maknanya memang Angkatan Muda Kunyit lah korang ni. Okay. So this is Anwar Ibrahim. Jadi guys,
kepada anak-anak Sabah, khususnya anak-anak Sabah, pilihan raya negeri ni yang akan berlangsung beberapa hari lagi ni, penamaan calon ini, kau buatlah pilihan yang bijak untuk korang. Cuma saya agak galak sikit lah, sebab SPR kali ni dia tak benarkan undi pos bagi mereka yang berada di perantauan. Jadi kalau mereka yang berada di perantauan ini nak balik dengan kos tiket yang mahal ini, dia boleh jadi satu beban lah. Jadi daripada apa yang saya dapat info daripada Mami Onang, saudara mara-mara yang Sabah, dekat Sabah ni, kawan-kawan dekat Sabah, mereka tak balik lah. Mostly ramai anak-anak Sabah yang berada di perantauan, khususnya yang berada di Kuala Lumpur ni, dia orang tak balik. Saya tak tahulah, kalau ada mungkin ada yang balik lah, tapi mostly tak balik lah. Kos kan, jadi bukan sikit belanja nak balik Sabah ni, besar. Dia 300-400 tak lari lah. 300-400 paling murah lah tu rasanya. Jadi bila ramai pengundi yang di luar tak balik ni, of course lah dia akan berikan satu advantage kepada JRS dan juga UMNO lah. Ni saya nampak lah, dia beri advantage kepada JRS dan UMNO. Jadi anak Sabah, korang kena buat pilihan yang bijak lah. Dulu saya pernah kempen untuk UMNO, untuk BN, waktu PRN Negeri Sabah. PRN Negeri Sabah, saya turun kempen 2 minggu. Masa tu kita lawan dengan PH lah, lawan dengan Warisan masa tu. Jadi saya boleh tengok sentimen pengundi-pengundi Sabah ni, pertama sekali, mostly majoriti lah duit. Sebab tu duit ni satu benda yang penting di negeri Sabah lah. Saya tengok benda tu, saya nampak benda tu. Kekuatan yang pertama dekat Sabah ni duit lah. Cuma saya harap kali ni anak-anak negeri Sabah bijak lah. Bijak sana dalam membuat pilihan. Bijak sana, kena bijak guys. Please lah. Siapa bagi duit, ambil lah. Siapa bagi duit, ambil lah. Ambil je. Siapa bagi, ambil. Ini masa korang nak ambil duit. Tak cukup kau minta lagi. Tapi bila datang hari mengundi, korang buatlah pilihan yang terbaik. Cuma ini saya punya pendapat, ini saya punya saranan kepada anak-anak negeri Sabah. Pertama sekali, kau kena tolak PH. PH ni kau kena tolak. Maknanya DAP, PKR, Amanah, ni semua kena tolak ni. No. Keduanya, UMNO BN, kau kena tolak. Kau jangan bagi can. PH, UMNO BN ni kau kena buang dulu. Sebab kalau bertanding 3 penjuru ke, sebab dia orang tak selesai lagi masalah kursi ni. Kalau bertanding 3-4 penjuru sekalipun, kau tolak dua ni, tolak dulu. Kau pilihlah parti lokal kau buatlah keputusan yang bijaksana. Milih parti lokal kau. Parti apa saya tak tahu. Kau pilihlah. Pilih yang terbaik di kalangan yang terbaik. Dan dia bukan lagi tentang parti. Ingat bukan lagi tentang parti. Kau kena pilih individu tu. Biarlah pecah undi ke apa ke, tak peduli dah. Anak Sabah ni saya punya, sebab saya dah bukanlah baru, taklah lama, tapi daripada 2008 sampai sekarang dah banyak kali turun Sabah, terlibat. Jadi saya tengok macam mana pilihan raya berjalan ni, berlangsung ni. Macam mana kempen, macam mana pengundi ditekan, disogok, semualah saya tengok. But pilihan di tangan anak-anak Sabah. Undi ikut calon. Kau jangan undi parti lagi dah. Jangan kerana parti ni kau undi, tak. Kau kenal tak calon ini? Bagus tak dia? Background dia okey tak? Boleh bantu kau tak? Undi dia. Tapi perkara basic itu, PH, BN, buang dulu. Yang ini kau buang dulu. Buang dua ni dulu. Tinggalkan berapa parti yang ada tu. Kau pilih calon yang terbaik di kalangan terbaik. Bukan parti lagi. Bukan parti lagi. Calon tu. Sebab ini nak memilih wakil rakyat. Ini pilih wakil rakyat ni. Ini bukan pilih ahli parlimen ke dalam parlimen. Ini memilih wakil rakyat adun yang menjaga kawasan tersebut. Jaga kawasan kau tu. Jadi kepada anak Sabah, buatlah pilihan yang bijak. Dia bagi, ambil, sapu. Dia bagi, sapu. Undilah. Yang terbaik di kalangan yang terbaik lah. Kalau kata ada muka-muka baru yang bagus, on lah. Kan? Pilih wakil rakyat. Memilih wakil rakyat yang boleh jadi suara kau orang, yang boleh jadi bantu kau orang. Anak-anak Sabah, buat yang terbaik. Okey. Saya agak, bukan bimbang tau. Saya agak rasa macam dalam 2 hari ni, bila saya tengok Taufan Kenogi ke apa, lebih kurang lah nama dia kan. Ada gigi belakang dia lah kan. Bila saya tengok
Taufan Kanogi di Filipina ni, saya tengok teruk lah. Boleh kata impact dia sangat teruk lah. Selang sehari hari ni, Taufan baru pula, Taufan apa nama dia lupa, Taufan baru pula sampai dekat Filipina. Lebih teruk lagi pada Taufan Kanogi ni. Saya tengok tadi memang, kalau lepas ni boleh tengok lah dekat TikTok apa semua, kau tengok Taufan tu datang macam mana kan. Jadi sebelum ni pun dilaporkan oleh media kita, dia akan sampai ke Kudat lah. Tak tahulah sama ada kekuatan sama macam sekarang di Filipina ataupun dia dah slow, tetapi dia akan sampai ke negeri Sabah. So kalau negeri Sabah ni, dia bukan pergi ke Pantai Timur, dia pergi ke utara. Bermakna daripada Kudat, KK, dia akan pergi atas tau. Dia bukan pergi Sempurna, Sandakan, bukan, atas. Jadi kalau pergi belah atas ini, bermakna dia akan bagi impact kepada pusat pentadbiran negeri Sabah. Ini saya punya pendapat lah. Dia pergi kepada impact kepada pusat pentadbiran negeri Sabah, dan akan bagi kesan lah kepada tempat-tempat lain. Jadi bila saya teringat dulu sewaktu dengan UMNO kan, ada strategi-strategi politik ini yang mana menyekat daripada parti-parti lain ni, parti-parti lawan ini menyalurkan bantuan. Bermakna bila dalam keadaan bencana ni, of course lah, government of the day, parti pemerintah, mereka akan salurkan segala bantuan. Dan ini juga boleh dikatakan satu teknik untuk membeli undi. Membeli jiwa pengundi-pengundi, bahawa mereka lah yang sedang menolong pengundi-pengundi ini. Mereka lah yang menyelamatkan pengundi-pengundi ini. Jadi, bagi parti-parti yang tidak ada kekuatan, dia tak ada lah. Dia tak boleh nak pergi kepada penduduk. Contoh macam kawasan tu kalau kata banjir. So, dia mobility tak ada. Jadi, bila mobility tak ada, mana parti government of the day tu, parti pemerintah sekarang negeri Sabah ni, mereka lah yang akan turun. So, mereka lah yang hantar bantuan. Jadi bila mereka hantar bantuan, jadi pengundi ni akan terhutang budi dengan mereka yang hantar bantuan ini. Ini yang saya nampak lah, sebab pengalaman dulu, apa yang, inilah sudah terlibat banyak kali pilihan raya kan. Banyak kali pilihan raya kecil, banyak kali. Saya nampak macam boleh ke arah itulah. Boleh ke arah itu. Jadi kepada anak-anak Sabah, kalau anda kata berlakulah perkara itu, dia bagi ambil. Ingat saya cakap, dia bagi ambil. Memang betul, kalau berlaku dalam keadaan bencana, mereka banyak salurkan bantuan, betul. Tetapi pasal mereka kerajaan, jadi of course lah mereka akan gunakan kekuatan yang ada tu untuk bantu. Jadi kalau siapa jadi kerajaan pun, dia akan buat benda yang sama. Siapa jadi kerajaan pun, dia akan buat benda yang sama. Bukan dia orang je. But ini mungkin salah satu modus operandi yang mereka akan gerakkan. Bencana ni berlaku, maka mereka lah yang akan jadi hero. Mereka lah yang jadi hero. So anak-anak Sabah, fikirlah dengan bijaksana. Ini 5 tahun, babe. 5 tahun bosku. Bukan pasal hari ni je. Bukan macam bom Okta. Sekarang baru tengok nak paku lantai lah, nak panjat lah, apa lah, nak naik bot lah. Tak payah. UMNO ni kau tolak tepi dah. Gone case dah. Okay. Dalam keadaan bencana ni juga, macam sembang itu hari, dia juga boleh jadi satu benda yang besar yang menyebabkan darurat negeri Sabah. Filipina hari ni darurat. Filipina darurat seluruh negara. Bukan setempat, dua tempat je. Bukan Cebu Island, bukan. No. Filipina darurat seluruh negara. Jadi saya tak pasti, tapi kalau berlaku perkara itu, bermakna tak ada pilihan raya lah. Bermakna mungkin dalam kempen ini penambahan calon, lepas tu darurat. So bila darurat, pending lah, tangguh lah. Apa pun atas izinan Allah, guys. Cuma saya nak sarankan, saya nak bagi nasihat, sampaikan juga kepada kawan-kawan yang ada, kawan-kawan Sabah ni, buatlah persediaan. Bag kena ada, bag outback tu kena ada. Maknanya power bank pastikan penuh, air mineral, kad pengenalan, semua kena letak satu tempat, letak satu bag standby kalau apa-apalah. Bagi kawasan-kawasan yang berisiko lah. Korang tahu, saya tak tahu kat tempat korang macam mana. Korang tahu tempat risiko korang ni. Apa-apalah yang perlulah buat persediaan. Sebab kalau bencana ni datang, at least kau dah ada buat persediaan dah. Ini saya punya saranan lah kepada anak-anak negeri Sabah. Sebab bila saya tengok apa yang berlaku di Filipina ni,
saya tak pernah tengok macam tu. Dah banyak kali taufan kat Filipina ni, betul. Tapi taufan kali ni saya tengok lain macam. Dia punya pergi tu lain macam. Nak taufan yang baru hari ni yang akan sampai Kudat dalam beberapa hari lagi ni. Na'udzubillah guys. Jadi yalah, mereka rancang. Kalau Allah izinkan berlaku. But kita kena buat persediaan lah. Semuanya atas keizinan Allah. Oh, teruk kena shadow ni. Nampak? Kena shadow ni, nampak? Dia restrict. Kena shadow lah aircon ni. Saya nak pakai aircon baru lah. Saya nak tukar aircon baru. Dia dah kena shadow teruk dah ni. Saya akan tukar aircon baru. Aircon apa saya nak tengok aircon apa ada. Aircon pun tak banyak kat ni. Korang lah tak bantu bagi akaun. Bantulah bagi akaun kat saya. Kesian saya. Rip, aircon apa Rip ada? Ada. Ada, kejap. Saya akan tukar aircon baru. Kocak. Bukan kocak. Kocak air dikali. Kocak. Tahu ke kocak? Jangan belajar bahasa Kelantan. Berkocak. Dia orang ni bagi aku aircon nama tak apa-apa dia. Berkocak. Air dikali. Apalah nama air berkocak-kocak air dikali ni? Bahaya. Aduh. Okey, Ngam. Dapat dah. Tukar nama dulu lah. Oh, tak boleh tukar nama. Aircon berkocak-kocak air dikali. Balon je lah, bos. Asal boleh je lah. Alah. Apalah nasib ni. Aduh. Sekejap, tukar gambar dulu. Berkocak-kocak air dikali. Bagi akaun. Tolong bantu saya bagi akaun. Okey. Kau pergi dekat akaun berkocak air dikali. Berkocak-kocak air dikali. Berkocak-kocak tau, bukan kocak. Jangan salah faham pula. Kan kocak pula dah. Ini kocak. Okey. Saya tukar akaun. Okey kan? Masih. Assalamualaikum.